Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afina Batisha dan saya bersama Encik Muhammad Zaidi bin Ishak, Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Perhubungan Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian. Boleh Encik kongsikan harapan Encik terhadap impak kejohanan ini kepada pembangunan sukan negara? Okey, terima kasih. Pertamanya, sukan ni sebenarnya banyak impaknya kepada pelajar-pelajar kita. Okay? Sukan, aktiviti sukan dan permainan ini merupakan satu aktiviti yang menjadi nilai tambah kepada PDP di dalam kelas itu sendiri. Okay? Dia bukan saja memupuk semangat kesukanan dan juga kita nak mencari kejayaan, tetapi dia merupakan untuk kita bersama-sama bergaul, mencari rakan dan kita memupuk jati diri kita supaya kita menjadi seorang warga negara yang sangat berguna pada masa hadapan. Jadi, setiap pelajar tu semestinya sekurang-kurangnya ada menyertai satu sukan di sekolah. Itu sebabnya kita adanya dasar satu murid satu sukan. Okay, untuk memastikan bahawa setiap pelajar kita terlibat dalam aktiviti sukan dan mereka sihat, mereka ada semangat juang, berdaya saing, supaya menjadi warga negara yang seperti yang kita inginkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Ya, baiklah, boleh Encik berikan sepatah dua kata kepada atlet-atlet yang telah menyertai kejohanan squash pada tahun ini? Okey, pertamanya saya berikan tahniah kepada yang menang, tahniah diucapkan. Kepada yang kalah, jangan berputus asa. Dan untuk way forward kita, dan saya ucapkan selamat bercuti kepada semua atlet-atlet yang menyertai kejohanan ini dan ambil kesempatan bercuti ini untuk cover balik pelajaran yang tertinggal sewaktu kita membuat persediaan latihan untuk menyertai kejohanan ini. Oleh itu, saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada yang berjaya dan tidak berjaya, cuba lagi dan selamat bercuti kepada semua warga pendidik dan pelajar-pelajar di seluruh negara. Terima kasih Encik atas informasi yang begitu menarik. Ya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Afina Batisha dan saya bersama Puan Jacqueline Lau, Pengurus Besar Forestside. Boleh saya ketahui harapan Puan terhadap impak kejohanan squash pada tahun 2025 ini? Harapan saya terhadap kejohanan squash 2025 ini ialah supaya menjadi satu platform mencukupi bakat-bakat muda yang berpotensi tinggi. Di samping menyemai minat yang lebih mendalam terhadap sukan squash dalam kalangan belia, saya berharap kejohanan ini mampu meningkatkan pencapaian atlet negara di peringkat antarabangsa serta mengukur nama Malaysia sebagai kuasa squash dunia. Terima kasih Puan atas perkongsian yang menarik dan masa yang telah diluangkan. Thank you so much. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Afina Batisha dan saya bersama Puan Kala Devi, Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan Squash Negeri Sembilan. Boleh Puan kongsikan serba sedikit mengenai persiapan Negeri Sembilan selaku tuan rumah kejohanan tahun ini? Okey, terima kasih. Okey, saya Kala Devi. Okey, persiapan kami adalah sangat-sangat teliti. Kami bermula dari 2 bulan yang lepas dengan mesyuarat bersama pegawai-pegawai daripada jabatan, pegawai daripada KPM dan pegawai-pegawai daripada jabatan memang sangat-sangat membantu kami sehinggalah hari ini, sehingga one to one perjalanan squash berjalan secara sangat-sangat teratur dan lancar. Kami sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh dari jabatan, kerjasama yang kami dapat dari jabatan dan KPM. Terima kasih Puan atas perkongsian yang menarik dan masa yang telah diluangkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afina Batisha dan saya bersama Puan Khalidah binti Omar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Apakah harapan Puan terhadap impak kejohanan ini kepada pembangunan sukan negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih adik Afina. Harapan saya agar kejohanan ini menjadi titik tolak kepada usaha memperkasakan sukan di peringkat negeri, khususnya dalam melahirkan atlet berdaya saing, menambah baik kemudahan sukan serta memupuk minat dan penyertaan aktif dalam golongan belia dan komuniti setempat. Terima kasih Puan. Seperti yang Puan ketahui, squash telah melahirkan ramai atlet cemerlang seperti Datuk Diko Neville. Apakah dasar atau inisiatif yang dirancang untuk memastikan kesinambungan bakat sukan ini?
dalam kalangan generasi muda? Okey, baik. Antara dasar dan inisiatif yang dirancang termasuklah memperkasakan program pembangunan bakat di peringkat akar umbi melalui kerjasama dengan sekolah, kelab sukan dan akademi skos. Selain itu, program pencarian bakat baharu, talent scouting akan diperluas. Manakala jurulatih berpengalaman akan digerakkan ke peringkat negeri dan daerah. Pendekatan madani turut menekankan pada aspek nilai murni, disiplin dan kepimpinan dalam kalangan atlet muda agar mereka bukan sahaja cemerlang dalam sukan tetapi juga menjadi ikon yang berintegriti. Terima kasih Puan atas perkongsian yang menarik dan masa yang telah diluangkan. Okey, sama-sama.